Berapa scoring? 3. Okay. Okay, masukkan. Okay. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aziz bin Hafiz dari Sekolah SMK Taman Serampai. Saya salah seorang pengguna bus Sega dan saya ingin memberi pendapat saya tentang apps ini. Apps ini berguna kepada semua murid untuk melaksanakan ujian Sega dan dapat mengetahui skor dengan lebih cepat. Dan apps ini juga mudah untuk diakses dan boleh digunakan di mana-mana. Saya Natasha daripada SMK Taman Serampai ingin memberikan pendapat tentang apps BU Sega. Saya dapat apps ni saya dapat melihat skor dengan lebih cepat dan saya mahir dalam membuat BU Sega ni. Assalamualaikum, saya Nurima Azli binti Ahmad Rasid dari kelas 4 Perakaunan dari Sekolah SMK Taman Serampai. Dengan ini saya nak cakap yang apps BU Sega ini sangat membantu saya dalam melihat skor sebelum ujian sebenar dijalankan. Apps ni boleh guna kat mana-mana je. Sekolah boleh, luar, kat rumah ke, mana-mana pun boleh. Hi everyone, Assalamualaikum dan selamat petang. Alright, saya Puan Zila daripada Melaka, dari SMK Perempuan Metodis Melaka. Alright, saya punya komen mengenai apps BU Sega. Okay, apps BU Sega ni satu apps yang baik, yang bagus, kerana apps ni dapat membantu terutamanya guru-guru PJPK yang bukan option untuk dapatkan data Sega pelajar. Apps ni sangat-sangat membantu guru-guru untuk mendapatkan data Sega dengan mudah. So, pada guru-guru yang lain yang masih belum install apps BU Sega ni, segeralah install kerana apps ni sangat-sangat bagus dan membantu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rusha Mizawati binti Syahrudin. Saya dari SMK Kota Kemuning, Klang, Selangor. Okay, komen saya berkaitan dengan apps BU Sega ini. Yang pertama, untuk guru bukan option lah. Okay, mereka dapat mempelajari ujian Sega ini sebelum mereka menyediakan diri mereka dalam ujian Sega yang sebenar. Okay, yang kedua, murid-murid pada saya murid-murid boleh mengetahui markah sebenar mereka dengan lebih cepat jika mereka menggunakan apps ini. Okay, dalam masa yang sama, mereka boleh gunakan apps ini sebelum mereka menjalankan ujian Sega ini dan mereka boleh menetapkan target di mana mereka ingin berada dalam ujian kecergasan Sega ini. So, saya rasakan yang apps ini banyak membantu kami para guru dalam melaksanakan ujian Sega ini. Sekian, terima kasih.